fin nisa. Maksudnya saya nak tunjukkan kalau kita nak berhenti pada huruf hamzah ni, kita naikkan sikit suara kita ketika kita nak berhenti, tuan-puan. Okay, jadi kita baca 6 harakat ketika kita nak berhenti. Lagi sekali. Wa yastaftunaka fin nisa. Okay, pastikan hamzah yang kita sebut bukan nisa. Contoh huruf ain kan. Nisa. Okay, maksudnya kita nak berhenti betul-betul pada huruf hamzah. Okay. Qulillah. Jangan baca kulil. Bukan huruf kaf. Qaf berbaris. Qaf baris depan ni maksudnya qa, qi, ku. Tetap naiknya pangkal lidah. Okay. Maksud dekat tekak tu. Qu. Bukan ku. Okay. Bukan huruf kaf. Kita guna konsonan Q. Qulillah. Qulillah. Perkataan Allah nipislah. Qulillahu